Okey, salam sejahtera kepada semua kawan-kawan. Saya Ali daripada MMC Garage. Okey, hari ni ada sebiji lagi ya. Wajah MMC datang gasket putus lah, head gasket putus. Nasib baik air tak campur minyak hitam lagi. Okey, kita datang memang dah semput memang dah teruk. Kita dah buka-buka tengok head gasket dia putus, gasket nombor 1. Jadi, jom kita tengok macam mana dia. Okey. Hari ni kami head sudah angkat dah. Head sudah angkat sebab tak sempat nak buat video-video banyak kan. Okey. Saya tunjuk hari ni cara nak pasang head. Okey, siapa-siapa nak tukar head gasket, sebelum nak tukar head gasket, kasih carbon semua dia bersih dulu nombor 1. Nombor 2, water pump wajib kasih tukar. Nombor 3, pipe besi ni, elok ke tak elok ke, tolong tukar. Sebab benda ni bila dah pasang head intake semua dah ada, susah nak buat. Alang-alang kasih tengok. Kalau dah 50-50 tukar je lah, tak payah berbazir masa. Nombor 3, penting thermostat. So jadi bila kita nak buat head gasket, yang 4 barang ni paling penting. Piston memang kasih bersih sebab dia tak ada goyang. Condition cantik. Lepas tu water pump nombor 1, nombor 2 water besi pipe ini. Lepas tu thermostat. Nombor 3 kalau boleh pakai full coolant. Jangan tak pakai coolant Nombor 4 radiator kasih cuci. Tapi kereta ni datang memang dah siap cuci radiator. Water pump pun dia sebelum ni dah tukar dah. Jadi kita hari ni nak tukar dia punya gasket saja. Gasket head dengan pipe apa semualah. Okey. Hari ni kita bermula pasang head Head kita sudah skim 0.14, semua sudah grand valve Tengok lubang valve semua kita sudah grand valve. Okey. Valve memang kita pakai baru made in Japan. 16 biji valve kita sudah tukar. Ni barang-barang dia semua dah sedia. Okey. Valve seal kita pakai Whiton quality ni dia punya plastik. Okey guys, head sebiji kita sudah sedia tengok dalam semua kita sudah bersih, tepek semua cantik lagi Tengok semua dah bersih. Water besi pipe semua kita sudah tukar. Intake pun kita sudah pasang. Alright guys, kita head sudah pasang dan dia punya wiring semua kita sudah pasang. Okey, hari ni kita nak adjust tepek tepek sebab valve semua sudah baru, kita adjust tepek dia kasih cun-cun. Cun-cun Cina. Barang-barang semua dah sedia. Tinggal nak masuk thermostat baru. Okey. Thermostat kita pakai Mitsubishi bukan original lah. Bukan direct Jepun, tapi barang baik. Ni thermostat dia. Ramai tengok, ada logo Mitsubishi datang daripada Jepun ke? Tak adalah. Otak sekarang you orang pun tahu. Macam-macam dia orang boleh buat. Minyak hitam kita pakai Absolute 1040 semi sensitive. Alright guys, kita dah siap. Head semua sudah pasang. Valve cover semua kita sudah cat biru yang warna kasar ni. Ada tulisan Mitsubishi ni. Lain semua Samco. Okey, kita boleh start enjin lah. Start. Oh, alhamdulillah sekali hidup guys. Macam ni baru cantik. Bunyi pun halus, tak ada bunyi tepek. Oh, mantap-mantap guys. Oh, ni geng kereta geng ni. Okey guys, dalam video ni Ali ni ada berbahasa kasar. Ali minta maaf Okey, jika sudi tolong share video ni. Sekian, terima kasih. Bye MMC Garage.